Okay guys, so hari ni aku berada dekat Glen Marie. Buat apa dekat Glen Marie? Suka hati aku lah kan. So untuk hari ni aku dijemput bersama-sama untuk memeriahkan lagi majlis perasmian Kawasaki Technical Center. Dan bukan setakat perasmian Technical Center ni sajalah. Hari ni juga bakal berlakunya aktiviti-aktiviti macam test ride. Lepas tu akan adanya the reveal of the new model. So nak tahu model apa yang bakal ditunjuk ataupun di reveal oleh Encik Kawasaki hari ni? Jom kita tengok sama-sama. Sekarang ni kita orang tengah get ready untuk the revealing. Kat depan tu korang boleh tengok berselubung ya. Ada dua motor yang berselubung kat situ, berselimut. So kita tengok je lah kejap lagi. Mungkin orang akan reveal time ni juga. So kita tunggu sama-sama. Okay? Good morning and welcome to our KTC launching ceremony. KTC Kawasaki Tech. So ladies and gentlemen. So ready, cameras on. Okay, on the count of 3, 2, 1, go! Shopper, meter and all attitudes, shift up, shift down, smooth, fast and effortless. New full color meter, super clear, super cool and ready for action. This facelift model takes the iconic Z900 to the next level. The price will be revealed right now. Z900 and Z900 SE, ladies and gentlemen, roll the streets. Performance, refinement, and to go me. Alright, so sekarang diorang nak main belon. Main letup-letup belon. Kalau Awi ada kat sini, dia lari dulu. Dia main balon lah. On the count of 3, 2, 1. Let's go. Diorang suruh masuk untuk tour-tour kat dalam ni. Dia tour je lah. Yang muda tak tahu. Tour je. Ha? Bukan. Alright. Motor. Here will be our service advisor for all our customers. Some advice for all the maintenance items available here, so you can see how much, what we change, what we do next, all stated here. So we can go to our workshop. This is our workshop. Workshop. Okay. Alright. You can see here, this is our Service bay. And mainly this area will be for normal service or just Warranty. minor repair. Oh, minor repair. Next week. Actually, this area more towards more heavy repair. Heavy If repair. the bikes, I mean, how to have something. Oh, dekat sini tempat-tempat heavy repair. Which is Oh, on the other side. overhaul room. Ada overhaul room. Manual, everything, and conclude. Order the parts. Once the part arrive, we will done everything here. In Sinilah special room. overhaul room. They cannot Overhaul room. Ni kat mana pula? Yang pula. Oh, spare part. Everything can be done immediately. So ni tempat diorang fast moving punya spare parts. Okay guys, so itulah dia. Serba sedikit. Kalau kata macam itu untuk part yang servis Kawasaki Technical Center ni lah. So kepada owner-owner Kawasaki yang kalau macam korang punya masalah tak boleh selesai dekat dealer, mana-mana dealer Kawasaki dalam Malaysia ni kan, diorang akan hantar kat sini lah, dekat Kawasaki Technical Center. Diorang akan selesaikan masalah motor korang tu. So berdasarkan daripada apa yang korang tengok dekat dalam tadi tu, macam itulah dia punya suasana, macam mana dia punya proses untuk segala urusan yang melibatkan especially repairing lah dekat Kawasaki Technical Center ni. Dan sekarang ni seperti mana yang korang boleh nampak dekat depan
depan aku ni ada dua ketul model Z900 yang terbaru untuk tahun ni, tahun 2025. So kalau ikutkan, kalau korang tengok dia sama macam model yang sebelum ni. Dia sama dari segi variant lah. Dia ada dua variant. Satu variant standard, yang ini variant standard, dan yang ini variant SE. So ada beberapa features baru yang telah ditambah baik, yang telah di add on kepada Encik Z9 ni. Tapi untuk perbezaan antara variant standard dan juga variant SE sama je dengan model yang sebelum ni, iaitu dia didatangkan dengan Brembo dan juga Olin. So ini untuk perbezaan dari segi variant lah. Dari segi design memang ada kelainan lah. Memang updated punya design, masih lagi mengekalkan Sugumi punya karakter tu. Lepas tu kalau tengok pada lampu belakang dia dah tak ada dah yang zag-zag tu. Dia jenis macam gini punya lampu belakang guys. Lawa agak macam gini mantap. Dia pakai radial master pump tapi radial master pump dari Nissin lah, bukan Brembo punya. Nanti kalau ada peluang aku akan review, aku akan test motor ni. Aku dapat rasakan yang ianya bakal menjadi salah satu motor yang seronok untuk dibawa. So untuk model terbaru Z900 ni, dia didatangkan dengan enjin inline 4 948cc liquid cooled. Ianya dikatakan mampu menghasilkan sekitar 123 horsepower guys, dan juga 97.4 Newton meter of torque. So macam aku cakap tadi, dia datang dengan beberapa features yang ditambah baik daripada model yang lepas lah kalau ikutkan. Untuk suspension depan dia didatangkan dengan suspension fully adjustable, masih lagi dilengkapi dengan TFT punya display meter. Lepas tu ada riding mode, dia datang dalam 4 riding mode yang berbeza. Dan yang paling best, korang tengok kat sini guys, kat sini dia dah ada quick shifter. Quick shifter dia bi-directional, bermaksud up and down. Dan lagi satu yang seronoknya untuk Z900 ni, yang terbaru ni, dia ada cruise control. So aku boleh cakap untuk Z900 yang latest ni agak menarik, dan confirm lah riding experience akan jadi lebih seronok disebabkan ada dua benda tu, bi-directional quick shifter dan juga cruise control. Dan satu lagi benda yang korang kena tahu untuk Encik Z900 ni sekarang, dia dah pakai throttle by wire punya teknologi. Untuk model Z900 tahun 2025 ni, dia datang dalam dua variant color yang berbeza lah. Yang untuk standard ada dua color, dia ada color hitam macam ni dan juga color hijau. Manakala untuk variant standard pula, dia datang dengan color yang ini sahajalah. Dan untuk harga jualan, ianya yang ni bukan Olin lah. Ianya bakal dijual pada tanda harga RM47,800, tidak termasuk rotek dan insurans untuk variant standard. Dan untuk variant SE pula, ianya berharga RM60,100. Kalau nak dapatkan Brembo dan juga Olin tu, korang kena tambah ekstra RM12,000, RM13,000 lah. Okay guys, so itulah dia serba sedikit bersempena dengan pelancaran Kawasaki Technical Center dan juga the launching of the Z900. So korang rasa macam mana untuk Z900 tu? Rasa-rasa berbaloi atau tak dengan package yang dia bagi tu, dengan harga yang sedemikian rupa? Kalau korang tanya aku rasa macam berbaloi sangat lah Mat. 40k lebih je kot, complete segala features. Dan kalau korang rasa macam tak setuju dengan aku, rasa macam tak berbaloi, kisah pula aku. So okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?